Handai menengokkan keris ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perak, aman jaya. Pertama sekali, Cok nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang kerana sudi untuk luangkan masa tengok podcast kita kali ini. Podcast kita kali ini diwujudkan demi melestarikan dan meneruskan lagi warisan negeri Perak kita ni. Warisan ni kalau sebutkan bukan saja senjata, bukan keris, apa sajalah kan, tarian, alat tradisional kita, makanan ke apa, itu adalah warisan. Yang tradisional semua warisan kita. Persoalan dia hari ni kita nak kupaskan tentang senjata kita, keris. Keris. Uniknya podcast kita kali ini adalah hasil kerjasama daripada UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris bersama MAIP, Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Tapi Cok tak nak cakap banyak sebabnya kita ada tokoh kita hari ni. Dia memang sangat arif dalam seni tangan dia. Apa benda seni tangan dia? Tak usah kita cakap banyak. Kita bersama dengan Yang Mulia Raja Syariman bin Raja Azidin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa abang ku? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku daripada rumah ni? Daripada rumah. Daripada rumah. Hari ni tak sibuk ke ya? Sibuk juga. Pagi tadi pun ada juga daripada kawan-kawan daripada Sayung yang ada buat kursus dengan Ibrahim Don tu datang untuk menziarahi lawatan seni lah. Ya. Tengok karya-karya saya yang ada kat rumah tu lah. Terima kasih banyak Langku kerana curi sikit masa sibuk engkau tu nak kemari tu kan. Lama dah kita tak jumpa yang engkau ya. Sebab sibuk juga. Sebelum ni Cok ada bekerjasama juga dengan engkau. Tapi engkau sebelum kita nak pergi pada soalan-soalan kita tentang podcast kita hari ni yang hebat ni kan. Mungkinlah engkau ada yang menonton ni tak kenal kan engkau ni kan. Boleh tak engkau kita ambil sikit pengenalan tu kan, sosok tubuh engkau tu, siapa ke orangnya, siapa ke insannya. Silakan engkau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Syariman bin Raja Azidin. Lahir pada tahun 1967 di Kuala Kangsar, Perak. Saya anak yang ke-12 daripada dua ibu lah, anak yang bongsu lah. Dan boleh katakan saya adalah seorang yang berkecimpung dalam bidang seni arca besi. Mendapat pendidikan asas di ITM, Institut Teknologi Mahara tahun 86 sehingga 90. Lepas tamat pengajian, mengajar juga di MIA, Malaysia Institute of Art. Lecturer di Taman Melawati di satu institut swasta, MIA panggilan singkatnya. Kemudiannya juga belajar seni pertukangan besi tradisional daripada tukang besi tradisional di Kuala Kangsar lah. Dan pembelajarannya lebih kepada pembuatan senjata tradisional dan juga tentang pembuatan keris daripada tukang di Kuala Kangsar dan juga seorang tukang daripada Pahang. Tukang di Kuala Kangsar ni nama je Pak Izam, Mio Bahiran nama sebenar panggilan Pak Izam, dan juga seorang guru di Pahang, di Pekan Pahang, yang namanya Ayah Ngah Musa. Ayah Ngah Musa. Jadi itu antara pendidikan saya terima. Dan lepas tu saya ni tahun 94 telah berhenti daripada pensyarah dan berkecimpung dalam bidang seni arca penuh masa lah. Sehingga sekarang dah 31 tahun memang berkarier sebagai pengarca sepenuh masa lah. Pengarcanya, arca yang dibuatnya boleh dikatakan arca besi dan juga berkait dengan arca-arca yang ada kaitan dengan perkerisan juga lah. Sebab banyak guna subject matter ataupun dia punya unsur-unsur keris tu dimasukkan dalam bidang seni arca. Banyaknya engkau buat tu untuk pameran juga atau memang ada jual juga? Banyaknya kalau seni arca ni pameran dan jualan. Itulah kepada kita punya bidang profesional. Profession, pekerjaan, buat keris ni juga dimasukkan dalam sebahagian daripada arca tu. Dia jadi satu daripada bahagian di dalam seni arca tu sendiri. Ikut pada motif lah ya. Motif satu structure tu ya. Okey, bila engkau pada sebut pasal keris tadi engkau kan. Kita kalau di Kuala Kangsar, di Perak lah, senang cerita memang keris ni satu alat ataupun satu senjata yang memang kita boleh kata agung lah kan. Sebabnya kalau dari segi kesultanan kita pun tuanku kita ada taming sarinya. Jadi benda tu sudah semestinya satu bahan ataupun item yang kita kagum. Jadi kita seronok tengok, kita macam terpegun tengok, tapi kita tak tahu sebenarnya definisi ni tu. Daripada engkau lah, pada engkau, apa definisi keris dan adakah ia
ianya semata-mata senjata. Okey, bila disebut keris dia adalah satu alat yang telah digunakan daripada generasi awal sehingga sekarang lah. Maknanya dia adalah satu alat yang diwarisi. Warisan keturunan orang Melayu. Boleh katakan kalau di Nusantara ni maknanya seluruh jagat Melayu ni lah, sama ada di Malaysia, di Indonesia, di Filipina, di sampai ke Patani, Thailand gitu ya. Brunei. Jadi semua tu keris ni merupakan satu alat yang dah boleh katakan dikenali lah sebagai satu alat yang dipakai daripada peringkat tertinggi kesultanannya sehinggalah peringkat rakyat biasa. So dia adalah satu alat yang boleh dikatakan membawa pengenalan kepada bangsa Melayu tu sendiri. Identiti. Dia pengenalan. Jadi bila katakan identiti, keris ni merupakan satu perkara yang amat penting. Bila kita kaji dalam satu budaya, mana barang-barang yang dibawa sebagai identiti ni dia mewakili tentang pemikiran, tentang falsafah di sebalik ciptaan, tentang keilmuan orang Melayu, tentang semua yang boleh katakan berkait dengan kefahaman orang Melayu di dalam satu pembuatan, dari segi teknikalnya, dari segi peletakan falsafahnya, teknik pembuatannya, penggunaan besi, penggunaan kayu membuat hulu, membuat sarung, penggunaan ukiran, kemahiran mengukirnya, melibatkan berbagai-bagai ragam seni dalamnya. Jadi boleh katakan dan keris ni dia melibatkan banyak bidang. Contohnya lah, kalau dalam sebilah keris ni dia ada pada asas bilahnya besi. So tukang besi. So pada pembuatan ulu dan sarungnya tukang yang membuatkan ukiran kayu. Pada pendongkoknya bahagian aksesori keris tu pula, dan juga hiasan, contohnya lah kalau ada perak, pada perak tukang emas, tukang-tukang membuat seni logam halus, membuat emas, buat perak, tapi tetap dibuat untuk menghiasi sebilah keris. Tata rias itu ya. Dan dia mewakili kepada status. Keris tadi boleh mewakili kepada status pemakai lah. Kalau raga hiasnya, kalau sultannya lebih halus, lebih banyak hiasan, lebih banyak dia punya dekorasi, dia punya kecil-kecil detail ya. Penggunaan bahan gading, emas, macam-macam bahan yang istimewa, yang mahal lah, yang bersifat orang kata susah nak didapati digunakan. Jadi boleh katakan dalam alat keris ni sendiri dia macam satu pengenalan identiti pemakai. Kalau ragam kerisnya hebat sangat tu, dia keris sultan, keris raja-raja pembesar, keris orang besar pemerintah, dia dah dapat kenalkan. Lepas tu kalau kerisnya yang ulu balang pula bersifat bagaimana, banyak looknya, bagaimana menceritakan tentang ulu balang ni membawa satu tanggungjawab besar. So looknya banyak membawa satu keadaan, cerita cabaran, ibarat sungai yang berliku tu, banyaklah looknya begitulah. Keris ni terlalu kompleks dalam dia, dan demi itulah pegangan dan kefahaman orang Melayu tu. Itu definisi dia tu. Gitu. Banyak Yalah. Pegaman kalau nak dikupaskan, memang banyak penulis menulis buku itu pun masih ada lagi, walaupun telah ditulis dan dokumentasi, tapi ada lagi ilmu-ilmu yang masih tak ada keluar, masih lagi ada dalam pemahaman simpanan individu daripada perguruan empu-empu yang masih lagi ada, yang belum diketahui umum lah. Itu definisi dia tu ya. Ya. Engkau kalau kita tengok kat sini ya, Cau tahulah sikit-sikit kan, ulunya betul ni apa, sampit ya. Ulu itu sarung, bahagian atas tu sampir. Sampir ya, bukan sampin ya. Bukan sampir. Sampir keris tu juga dia macam satu keadaan yang dihubungkan dengan kenaikan. Itu perahu. Betul, dia rupa ni ya, perahu dia tu. So dia ada sampir ni dikaitkan dengan kenaikan lah. Dan orang dulu kenaikan utama memanglah alat-alat yang kenderaan yang digunakan di atas air ni. Jalan utama dulu sungai. Ya betul. Maknanya sampir ni dia adalah satu alat yang menggambarkan bentuk-bentuk kenaikan atas air, kenderaan sampan kenaikan, dan dia berbagai-bagai nama lah. Yalah. Tapi ada setengah tu dia bukan bentuk sampan ataupun perahu ni kan. Ada juga yang pelik-pelik pun ya. Asasnya Boleh cuba buka aku. Boleh. Ya ini dia tak ada apa nama tu look itu. Ni keris sepukal, dan ni dipanggil keris beko. Keris beko ni keris yang khas. Okey. Yang khas, lurus, tidak banyak mempunyai punya lorikan keris, tapi dia punya kelebihannya adalah pamur dan juga pelambangan dalam tu lah. Kalau tengok pamur yang begitu halus, pamur anyam tika, lepas tu dia punya ada simbol dia, kalau kita tengok tu ada pusaran, ada lambang alif,
Kalau tengok dia ada pusaran dalam al-alif. Dan semua ni adalah daripada ilmu-ilmu orang Melayu gunalah sebagai kerih yang dikaitkan dengan wafak, azimat ataupun sebagai satu doa. Doa untuk menjadi satu alat yang boleh digunakan dalam mempertahankan diri. Contohnya pusaran tu dapat mengelirukan musuh. Lam alif, lambang lam alif, lam alif jalallah. Lam alif tu digunakan sebagai kota, pagar diri. Jadi dia ada macam-macam pelambangan yang digunakan pada keris dengan tujuan-tujuan tertentu lah pada memakai keris tu. So dia ibaratnya macam satu daripada bahagian doa yang diletakkan pada bahagian keris tu pada pemakai untuk mendapat dari segi doa yang telah dipahat pada bilah macam begitu. Tapi John tengok ni macam ada macam batik-batik sikit ni. Yang itulah campuran besi tu. Campuran besi ni, proses pembuatan keris ni dia punya antara keunikan lah. Bilah keris ni antara yang paling unik ni. Dan orang dulu bukannya boleh dapat, contohnya lah pergi kedai besi beli saya nak sekeping besi. Bukan begitu. So, kena ngutik-ngutik kutip besi daripada sungai, kutip besi daripada bukit, daripada gunung. Jadi besi-besi tu dihimpunkan, dileburkan. Dilebur sehinggalah besi-besi yang banyak, yang serpihan-serpihan tu dibentuk menjadi sekeping besi dan kemudian barulah ditempa menjadi bentuk keris tadi. Tapi olahan yang membentuk besi tu utama. Daripada besi-besi, taburan besi yang berbagai ragam tu diambil, dicampur, diadun, jadilah sekeping besi. Sekeping besi tu barulah dibentukkan menjadi sebentuk keris. Jadi yang ini proses dulu, dan proses tu juga menyebabkan keris ni begitu unik pasal dia ada ciri-ciri campuran tu. Dia menimbulkan corak. Corak tu kita panggil pamur. Dan bila kita kata pamur ni satu benda yang amat sukar juga dibuat, dan juga orang-orang yang pandai dalam pengolahan pamur ni dia boleh olah nak dapatkan corak-corak tertentu pula. Dan juga corak tu pula membawa pembawakan yang berbagai-bagai ragam. Corak tu juga menjadi doa pada ataupun satu daripada elemen yang boleh dikatakan membawa tuah keris. Keris ni ada tuah pasal apa? Ada lambang ni, ada lambang ni. Dia bukan saya saja aku. Pamur ni dia ada dua. Satu pamur yang boleh katakan pamur yang dirancang. Ada satu orang tu dia rancang dia nak bentuk pamur begini. Dan satu dia kata pamur tak dirancang tu, daripada dia punya olahan yang dia tahu dia nak macam ni, tiba-tiba ada bila dah cuci-cuci, ada pula terkeluar huruf, ada pula keluar kalam macam kalimat alif lam ha, ada dah keluar lam alif lah, ada keluar ha, ada macam-macam lah, ada keluar alif lah. Jadi simbol tu menjadi tuah dia kata pada keris yang tak dirancang tu kepada Tuhan punya yang menempah keris tu, yang berhajat atas ada keris. keinginan dia sendiri. Bahasa dia orang panggil custom. 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 Okey, faham. Bila engkau dah sebut tadi pasal kumpulkan besi ni, lebur kan jadi sekeping, baru kita buat bentuk kan. Tu nak tanya engkau. Ini berat sikit soalan aku. Ada tak ramuan ataupun bahan yang nak menghasilkan keris ni yang berkualiti? Maksudnya tadi kita faham dah besi tu tadi kan. Adakah ramuan lain? Contoh pun tak tahu. Okey, bakar besi ni dengan garam, barulah keris tu kuat. Contohnya lah kan. Ada tak daripada engkau sendiri tips ke ataupun yang ku tahu? Nak cerita ramuan besi ni, kita cerita pasal besi dulu. Cerita pasal besi. Pasal besi ni dia punya keadaan besi ni dia ada berbagai-bagai jenis besi. Jadi pada orang Melayu kita dari orang dulu yang kata kutip besi-besi ni merata dapat ada keupayaan untuk nak cari besi. Tapi besi-besi istimewa ni contohnya lah, kalau Perak ni dulu ada 7 daerah, maka keris ni diambil daripada besi ni dicari daripada 7 daerah yang beza. Jadi 7 daerah ni mewakili seluruh negeri ni. 7 daerah ni mewakili inilah negeri Perak. Maka diambil dari besi-besi tu, ada besi daripada sungai, ada besi daripada gunung, ada bukit. Jadi besi-besi tu bila diambil, dicantum, diadunkan jadi sebilah keris, maka dikata keris ni adalah keris yang boleh dijadikan sebagai satu alat kebesaran negeri. Wakil keris ni pegang je sebilah keris ni ibaratnya memegang seluruh tanah Perak tu. Pasal dia mewakili 7 daerah tu. Jadi ini istimewa dia kata besi-besi yang orang dulu punya cara. Dan lagi satu besi ni dia kalau Quran ni Allah kata sungguhnya aku turunkan besi daripada langit. Besi ni satu kalau ikutkan daripada kejadian langit ni ada berlakunya panahan bintang tu. Meteorit Meteorit ni dia adalah besi
besi-besi yang daripada langit. Hmm. Ya? Memang asalnya besi daripada langit ni turun, jatuh ke bumi dan dia menjadi ibu kepada besi seterusnya menjadi macam biji besi. Okey, tapi biji besi ni dia maknanya daripada satu meteorit besar dia akan berkembang menjadi besi-besi yang halu-halu. Orang akan ambil lah besi-besi satu besi yang dah dapat daripada tanah yang telah besi daripada meteor ni, dia berkembang daripada puluhan ribu tahun berkembang jadilah besi-besi biji-biji dalam tanah ni. Lepas tu dia cari balik meteor yang baru jatuh ataupun yang memang masih dalam keadaan batu besi ni diambil, maknanya dia nak senyawa daripada besi langit, besi bumi. Maknanya dia kata besi bumi ni ibu, besi langit ni bapak. Pada bapak dengan ibu, mana benih besi kepada ibunya, barulah besi itu boleh katakan melengkapi campuran antara besi langit. Barulah besi itu menjadi besi satu besi yang amat baik, ampuh dan boleh digunakan sebagai satu alat yang senjata yang amat berkesan. Dan juga dia punya dari segi nilai-nilai batin dalamannya. Dan tapi itulah memang boleh kalau kita kaji, kita tengok memang setengah meteor tu ada bersifat macam radioaktif. Kita tak tahu bahan-bahan yang ada dalam tu bersifat besi-besi yang logam-logam yang bersifat ada radioaktif lah. Ada tenaga lain dia tu Jadi kadang-kadang unsur-unsur inilah yang juga menyebabkan kerih tu kadang dia jadi luar biasa. Jadi satu membawa satu sifat yang contohnya bisa, yang amat bisa. Yang itu memang itulah antara ilmu orang dulu yang gunakan kepakaran, kepandaian ambil besi, diolah dan dijadikan sebilah senjata yang amat ampuh, yang boleh, yang amat berbahaya. Jadi itu antara kepandaian orang kita, ilmu-ilmu orang Melayu. Makna kat sini macam engkau cerita kat sini, kita ramuan yang macam soal tadi, ramuan tu adalah campuran besi tu adalah sangat penting. Penting. Dan besi ni kalau kita kaji dari segi dia punya keadaan fizikal besi tu juga, besi ni mempunyai nilai-nilai yang berbeza. Contohnya lah, kita asas lah kalau orang dulu panggil besi, kalau orang Melayu kita panggil besi tawar, besi baja. Besi tawar, besi baja, besi miang, besi melela, besi macam-macam. Jadi dia ni semuanya keadaan yang berbeza. Besi melela ni besi yang bajanya tinggi, warna kebiruan. Besi baja warna kehitaman, yang punya jumlah baja ni pula ada, dia panggil baja yang ringan, baja yang pertengahan, baja yang berat. Low carbon steel, medium carbon steel, high carbon steel. Karbon ni tu bahan karbon yang bila dia duduk di dalam besi, dia akan menyebabkan besi tu menjadi, molekul besi tu akan jadi rapat, jadi kukuh, jadi kuat. Lampaui dia besi yang tak ada baja, tak ada karbon. So itu besi baja tu besi yang ada karbon. Besi tawar tu besi yang tak ada karbon. Begitulah. Jadi senyawa antara besi baja, besi tawar tu amat penting. Besi baja ni tapi kuat sangat-sangat, tapi boleh rapuh. Besi tawar ni pula dia tak kuat, tapi dia mempunyai ciri-ciri dia kuat dari segi dia tak boleh patah. Tapi dari segi ketahanan untuk ketajaman dia, campuran antara besi yang lembut dengan besi yang keras ni, dia mewujudkan satu keseimbangan. Keras tapi tak boleh patah. Ada daya upaya memegang besi tu supaya ini kemahiran yang dipanggil, sehingga tukang besi tu dia tak panggil tukang besi, dia panggil pandai besi, yang berhenti mengolah tu. Tapi daripada sekarang ni pula dia ada faham, sekarang ni pula ada besi daripada dia ambil daripada huruf pa, paku, pa, payung, macam-macam. Ada yang dapat ambil daripada kaf, kapak, kaf kacip. Jadi ini kemudiannya satu bila orang kata keilmuan tu sentiasa berkembang, dan apabila zaman sekarang ni orang guna balik besi-besi recycle, besi yang diambil daripada alat-alat yang dah ada, boleh. Jadi kita ambil contohnya pa paku, pa pahat, pa payung, dan semua ni membawa sifat tu. Payung dapat mayungi diri. Paku dapat mencantumkan benda dengan paku pasakkan benda. Setiap tu dia ada bawa sifat-sifat juga berbeza atas dia kata pegangan, kefahaman untuk nak mengambil sifat daripada alat tu sebagai satu doa juga tu. Mungkin pada pemikiran logik bila aku cakap macam ni, contoh kita ambil besi paku, kita ambil paku tu untuk menghasilkan satu paku tu pun sifat dia mestilah kuat sebab dia nak mencantumkan kayu. Jadi kita ambil unsur daripada paku, campur besi ni, itu yang kerih kita jadi lagi power. Itu antara cara-cara pembuatan zaman yang kebelakangan lah. Masa kita dah ada alat besi kaf lah. Kenapa kaf? Pasal antara guru kata pasal ada amalan yang berbentuk kaf.
Kaf 40. Ya, Contohnya ya. dari diambil besi kaf tu, Hmm. kaf kapak, kaf kacip, kaf kuku, kasut kuda, kaf kuku kambing, kaf. Diambil alat-alat yang bermula huruf kaf tu dicampur, Faham, diadun. faham. So dia membawa sifat kasut kuda lari sampai laju kawah masak sampai lebuk, sampai hancur, Ya. sampai tulang rebus sampai hancur. Hmm. Begitulah kapak sampai terbelah. Begitu dia bawa sifat tu, bila dibuat satu alat, bawa satu sifat yang maksimum dalam penggunaannya. Itulah tu dia kata doa dalam masa pembuatan mengikut alat yang diambil supaya kerih tadi membawa sifat alat yang sebelumnya. Memanjangkan doa itu juga satu daripada ilmu orang Melayu untuk nak gunakan mana secara hikmah dalam pembuatan. Pada Chor aku, Melayu ni sangat teliti je. Betul. Orang dulu punya daripada apa yang ku cerita ni, pada Chor sangat-sangat Sangat teliti lah. teliti. Dia buat apa dia dah kaji. Kecil-kecil inci kata dia orang tu kan, dia dah ambil tahu dah. Betul. Jadi itulah pada Chor ramuan yang macam aku kata tadi, daripada besi ibu, besi abah tu tadi, itu sangat penting. Dan yang keduanya aku kabur tadi, kita ambil yang kaf tadi, sifat dia, peranan besi tu kan. Jadi benda tu kita tahu, Sifat itulah alat ramuan sebelum dia. tu. Alat yang bawa sebelum yang kita yang dah guna daripada alat, dah ambil bawa masuk dalam sifat. Keupayaan alat kita nak buat baru ni untuk kita gunakan. Ada ke yang di depan-depan ni yang ku buat? Ini ada juga, ada juga. yang boleh kata yang tak bersarung ni banyak saya buat. Okey. Ni. Itu saya buat. Cantik kalau kau tengok sini cantik. Ini tadi straight, yang ini dia ada liku ataupun kita panggil look dia. Look dia. Sebelum nak pergi pasal look aku. Bila aku dah kata tadi nak buat tu ada doa-doa itu kan. Untuk kita nempa ni aku. Adakah ada satu doa khusus ataupun doa yang mana aku tahu daripada dengar cerita ke kisah ke, dan yang aku ambil sendiri dalam nak menempa untuk menghasilkan satu kerih? Mungkin yang saya biasalah untuk amalkan, dia ada macam-macam disiplin penempa lah. Di antaranya memanglah bersuci, maknanya bersuci tu kalau boleh wudu tu terbaik. Lepas tu sebelum nak menempa tu membuat sekurang-kurangnya bermunajat, minta Allah supaya apa yang nak dibuat tu menjadi satu hasil yang baik yang dapat membantu orang, maknanya macam kalau senjata ni untuk perjuangan orang Islam lah. Dan amalannya dia ada amalan yang umum, ada amalan yang khusus. Untuk senjata hikmah dia ada amalan yang khusus. Untuk senjata yang biasanya kita akan buka lah dengan surah, dengan bismillah, dengan Fatihah, ayat kursi, 3 kul dalam pembuatan. Dan ketika pembuatan tu dia ada kafiat lah. Contohnya lah petuanya, tutup mulut, kancing gigi, tongkat lidah ke langit, tahan nafas, tempa 7 kali dengan niat ketuk binasakan segala kejahatan. Mana alat yang dijadikan dia untuk melawan musuh. Masya Allah. Itu kafiat. Di samping tu adalah amalan-amalan yang dalam pembuatan besi orang kata bersifat lebih khusus. Contohnya kalau untuk menaikkan hikmah besi, dia kata. Contohnya lah untuk nak naik hikmah, kita buat sembahyang hajat, minta pohon, ya Allah, apakah ayat ataupun kalam Allah daripada Quran yang kita nak guna, nak masukkan dalam senjata ni sebagai satu doa yang kita kata akan menjadikan senjata tu ampuh, dapat kita gunakan dengan memohon pertolongan Allah. Maka buat sembahyang hajat dengan memohon sehinggalah Allah bagi petunjuk atas amalan ayat-ayat yang tertentu. Maka kita bacalah ayat tadi dengan ketika penempaan. Macam-macam cara sebenarnya dalam perguruan, dalam pembuatan ni pun terlalu banyak cara yang saya juga pernah terima. Contohnya nak mengamalkan, contohnya lah nak menempa besi 7 kaf ataupun kaf, besi bermula kaf, kapak kacik ni kena amal kaf 40. Itu satu amalan yang juga disabitkan, dikaitkan dengan amalan-amalan hulu balang Melayu lah. Kalau katakan dia tengok daripada kitab-kitab orang-orang Melayu tentang hulu balang, tentang kepahlawanan Melayu, kaf 40 ni satu amalan yang boleh katakan yang banyak dapat dikaitkan dengan kepahlawanan lah, dengan sifat tu. Jadi itu amalan-amalan yang buat lah. So macam-macam lagi lah di sebalik tu. Begitu juga kalau bila nak disepuh, nak dikuatkan besi tu, contohnya dibacakan ya Qahar, ya Jabbar, ya Qawi, ya Matin, membawa sifat-sifat kekuatan
kekuatan untuk besi tadi mendapat kekuatan yang paling baik ketika dalam sepuhan. Bila kita nak bagikan besi tu jadi satu besi yang kuat, sepuhan tu dia satu proses lah. Proses tu kuatkan besi tu. Bila kita berserta dengan doa-doa tu, mudah-mudahan besi yang kuat tu melebihi had kekuatan kebiasaan. Begitu, sebab yang hakikat tetap yang memberi kekuatan tu tetap Allah Ta'ala. Maka permohonan dalam Islam ni, permohonan yang banyak. Kita mohon dengan, kita tahu perkara yang berbentuk fizik, berbentuk alami, bentuk keadaan dia, tetapi doa tu dapat memberi dia satu keadaan yang melampaui had. Jadi itu antara dalam perbuatan, kalau ikut Islam kita kita buat secara fizikalnya sebagaimana yang kita tahu, inilah nak buat besi begini, tetapi bab kerohaniannya, bab hubungan dengan Allahnya sebagai doa penambahan untuk mengharapkan Allah akan memberikan satu meletakkan satu keadaan yang lebih daripada kemampuan satu alat tadi. Itu yang dipanggil senjata hikmah dalam orang Melayu lah. Senjata hikmah ni senjata yang boleh, mana setiap benda yang kita buat ni ada roh dia, ada hidup dia dari segi dia punya batin diri benda tu yang berhubung dengan ketuhanan. Cuba faham tu engkau cakap tu, kita secara bangsa lah, bangsa Melayu kita dah faham dah engkau. Kita ni dilatih dengan penuh adabnya, betul. Sesama makhluk atas dunia ni dengan Yang Maha Esa Pencipta, apatah lagi kan. Jadi apa yang kita nak buat tu, kita kena adab kita bersama Yang Maha Esa, jangan lupa. Sebab dia maha segala-galanya. Kita minta kat dia buat kerih ni Allah, bagikan kerih ni hebat, apa semua kuat kan. So kita minta, itu yang cuba faham lah. Dia pasal kita menjaga dulu lah kerih ni alat nak menjaga maruah orang Melayu lah. Senjata yang kita pakai, dan kalau ikutkan dia satu alat yang diletakkan pada mana orang yang tak memakai kerih ni ibarat tidak menyempurna, tak melengkapkan pakaian lah. Mana lelaki ni kalau tak ada berkerih, dia tak lengkap pakaiannya. Kenalah ada bawa sebilah kerih itu sebagai tanda kedewasaan dan juga kejantanan, keupayaan kita mempertahankan diri, kegagahan keluarga, kita, agama, begitu dan juga negara. Tapi bila engkau cerita pasal proses untuk buat tu tadi kan, bacaan dia tu, setengah orang yang masalah kita hari ni, kita ada satu stigma yang dalam pemikiran kita ni jauh pada ke arah yang sisi gelap lah. Kerih ni, aku tak percaya lah, ini kamu bubuh kain kuning apa semua ni mesti. Masalah sekarang ni engkau, Cua pun baru tahu. Kalau kata Cua tak tahu, bila aku cerita, ada baca-baca, Cua dah rasa macam, nak buat kerih ni ada, patutlah kerih ni orang guna untuk sisi gelap ni kan. Selain daripada bacaan-bacaan tu punca kepada orang, stigma masyarakat kepada ke arah sisi gelap, benda lain engkau, apa faktor yang boleh engkau kaitkan yang orang menyebabkan orang kata kerih ni syirik? Sebelum tu kita cerita lah, dia sebenarnya ini cerita yang amat panjang lah. Kalau kita mengupas pasal pengamalan manusia pun ada yang bersifat ilmu hitam, ilmu putih. Jadi kita tak boleh nak menafikan ada orang mengamalkan ilmu hitam dan dia gunakan dalam mana kepahaman ilmu hitam dia untuk menempa sebilah kerih. Memang ada Ada juga pasal manusia ni bukan semua sama. Yalah. Okey, kalau kita balik kepada falsafah pegangan orang Melayu, hakikatnya lah yang dulu dia ada satu alat untuk mempertahankan diri, alat untuk nak dia ada perlambangan ketuhanan banyak lagu. Jadi kalau orang faham betul, tapi dia akan gunakan kepada kebenaran itu sebagai nak menjaga maruah, menjaga agama, menjaga negara, menjaga keluarga, semua itulah. Itu tetap satu perlambangan yang telah diletakkan di dalam kerih sebagai satu alat dikatakan mewakili, itulah jati diri Melayu, itu pegangan orang Melayu yang dalam tu. Tapi tak boleh nafikan tu ada yang berunsur hitaman tu. Ceritanya begitulah pasal hendakkan satu keadaan luar biasa. Dan masalah dia, kita ni orang Melayu ni untuk mencari ilmu yang membezakan dua ni. Bila kita tidak ada ilmu, ini yang masalahnya. Bila kalau kita tengok dalam zaman 60-an, 70-an, kerih ni tak lagi digunakan sebagai alat macam dulu orang guna tu dalam contohnya lah di dalam perang Perak apa. Masih dalam masa zaman tu, bukan senjata utama tetapi masih sebagai alat perjuangan lah. Tapi bila dah waktu senggang, waktu lapang, kerih tadi dah tak digunakan. Jadi orang Melayu ni kadang terpanggil dengan faham kerih ni nak mencari satu benda yang lain. Dia dah tak berjuang kepada perjuangan untuk membela agama. Dia nyimpang. Dia nyimpang. Dia, daripada kerih ni, dia kata ini ada boleh cari nombor, boleh cari benda-benda yang bersifat mendatangkan keuntungan yang banyak. Jadi yang ini yang menyebabkan antara bila berlaku zaman waktu kerih ni dipesongkan kegunaannya. Dan ini mula
rosak banyak tentang kerih ni. Dan orang-orang kita pun mula takut. Takut yang banyak. Pasal apa? Bila kerih ni tadi, orang dulu buat guna untuk pertahanan diri. Bangsa tanah air. Tapi kemudian tu dia gunakan untuk cari duit. Untuk nurun 6 ekor. Panggil jembalang tu, panggil jembalang ni. Dia kata, panggil khadam tu, panggil khadam ni. Maka kerih tu telah dicemari. Okey, kerih kalau kita tengok beginilah. Bila kita orang dulu buat dengan meletakkan ayat-ayat yang baik tu, menjadikan kerih tu bersifat baik rohani ataupun dari segi batinnya. Kalau orang sekarang kata aura-auranya baik. Tapi kalau bila dia digunakan pula untuk satu benda yang tak elok, bawa pemujaan, dibawanya ke kubur dia boleh menurun. Makna sifat setan tu pun duduklah. Dia duduk pada benda tu. Dan sifat bila syaitan duduk benda tu, syaitan tu akan mempengaruhi, kamu puja aku akan bagi kamu satu. Jadi bila perkara ni berlaku, tu dia kata kerih bergegur lah, kerih pula. Setan yang duduk pada kerih tu sebenarnya bukan kerih tu. Kerih tu terbang. Benda yang kita ambil, yang kita puja sehinggalah mendatangkan satu benda yang bukan hak tu duduk pada situ, yang akan cuba mempengaruhi kita supaya kamu percaya aku. Akulah akan bagi kuasa kamu. Jadi inilah penyimpangan bila kita zaman orang dah tak guna lagi kerih pada benda keadaan keupayaan, dia dah guna kepada benda-benda yang lara lah, yang bersalahan. Maknanya inilah juga menyebabkan rosaknya pasal kerih, pegangan kerih, sampai orang pun takut bila tengok kerih. Saya pernah menjadi penjual kerih, kerih lama ni, tapi kita rasa sedih bila kita pergi, orang datang berserban, berjubah. Saya suka kerih tapi saya takut dia. Pasal apa takut? Pasal dia kata takut hantu. Takut kerih tu berbunyi sendiri lah. Kata yalah benda tu benda ni sifat baru. Maknanya kerih tu besi dan kayu. Kalau kita faham tu tak ada masalah. Tapi yang menggerakkan apa benda tu, itu bersifat baru yang menumpang pada kerih. Itu bersifat syaitani, kejadian ala gaib, jin-jin yang cuba mempengaruhi melalui benda. Kalau boleh sebenarnya kita, bila kita faham kita ada Allah, kita mengesahkan dia. Maknanya setiap benda yang cuba merosakkan kita melalui alat ni, kita boleh lawan dia dengan amalan-amalan yang tertentu, tapi dia menjadi satu benda yang ditakuti. Bunyi sendirilah, dah takut. Tapi sebenarnya tak ada apa. Itu Ico kata dia lebih kepada stigma masyarakat. Dan tak dinafikan makhluk yang lain ni dia mengetahui apa yang kita rasa kan. Kamu tahu kerih tu boleh goyang. Kamu takut aku masuk goyang kan. Jadi pada Co, sebenarnya apa mindset kita tu, kita kena tanamkan yang positif. Yang baik. Semuanya Allah Taala punya kuasa. Betul. Kan? Tapi kita kena baliklah juga punca kerih tu. Kerih ni untuk perjuangan kan. Kerih ni daripada besi, daripada kayu, daripada bahan-bahan yang pada hakikatnya yang membawa satu keistimewaan fizikal, tetapi kalau dah jadi luar biasa sangat sampai yang boleh terbang, boleh apa tu, itu dah lain dah. Itu dah lain. Bentuk kerih ni aku. Kan? Sebab kalau Cho tengok dia punya ulu ni pun macam-macam jenis. Kalau kamu tengok dekat luar sana nak beli kerih pun macam-macam corak ada dekat ulu ni kan. Yang Cho tengok ni macam ada rupa orang pun ada engkau. Ada macam burung pun ada. Boleh engkau cerita sikit? Okey, kalau tengok daripada perkerisan kerih yang awal sebelum Islam ni memang dia ada bentuk figuratif orang, ada berbentuk burung, berbentuk burung yang jelas. Contohnya tapi bila Islam datang, Islam telah mengubah suai kan. Orang yang berkefahaman Islam tu dah cuba simplify. Makna meringkaskan bentukan yang terlalu jelas kepada figuratif manusia atau haiwan tu, pada figuratif seakan manusia tetapi bukan manusia, seakan haiwan tapi bukan haiwan. Dia satu benda yang telah diabstrakkan, yang bukan meniru kepada benda yang asal, tapi telah di-stylizekan. Tapi yang penting dia ada falsafah yang dibawa. Contohnya lah keadaan yang itu, yang pegang tu ulu Jawa Demam lah. Itu dibuat daripada perak Jawa Demam, namanya Jawa Demam. Tapi keadaannya orang seperti orang yang sedang kiam.
Kalau tengok kalau tengok keris ni memang dia bentuk dia tangan kiam. Sebab kiam ni melambangkan berdiri betul ketika solat menghadap Allah lah. Ya. So kiam ni ada satu perbuatan yang sedang menghadap Allah SWT, maka diletakkan sebagai keris ni, ulu ni sedang berkiam, sedang beribadat, sedang menghadap Allah Ta'ala. Dan yang hebatnya, kalau kita tengok lah, hulu ni tempat pegang. Ya. Tempat pegang makna pegangan. Pegangan makna inilah pegang. Orang yang nak pegang senjata, inilah pegangan orang kita. Maka diletakkan falsafah atau bentuk pelambangan orang ibadat tu. Dan dia mesti kiam satu, berdiri menghadap Allah Ta'ala. Lepas tu dia ada bentuk, kalau kita tengok macam ulu, kalau tengok dia ada bongkok je. Bongkok. Lepas tu dia ada, kalau tengok di belakang ni dia ada talin. Dia macam sengit gitu. Sengit. So dia ada bongkok, ketundukan dan sengit ni. Okey, yang ini dia bawa falsafah kepada tahiyat akhir. Dia panggil duduk tawaruk. Duduk tawaruk ni duduk memperhinakan diri di depan Allah Ta'ala. Maka dalam falsafah ulu keris adalah dia bawa pertama menghadap Allah dengan ketundukan, dengan duduk tawaruk memperhinakan diri. Merendahkan sangat diri kita. Pasal apa? Pasal dia nak jadikan kerja orang yang memegang keris, nak pegang keris adalah kerja ibadat. Maka kalau bukan ibadat, tak boleh pegang keris. Itu falsafah. Itu yang letakkan. Dan dia adalah hulu ni, punca. Yang paling awal hulu. Daripada hulu paling awal sampai ke hilang. Peganglah kerja hulu ni ibadat. Tu dia. Falsafah. Maka ni lah letak hulu. Masya-Allah. Begitulah jadi hulu. Selain daripada Jawa demam tadi? Dia ada pekaka. Kalau tengok yang macam ni, yang tengah ni, dia pekaka ni juga macam Jawa demam. Macam Jawa demam. Yang ini antara asal keris yang boleh dikaitkan dengan ni lah. Keris Melayu lah. Tapi dia lebih muncung. Ke depan lagi kan? Dia punya belakang ni, dia punya dia punya belakang jambul dia pun dia lebih tajam. Dan ini juga membawa fungsi lah pada orang yang keris ni. Dia gunakan, orang tak boleh pegang pasal dia boleh gunakan ketajaman yang ada pada depan hulu tu, dan juga dia punya sondak ke atas ni untuk nak membuka tangan lawan yang pegang keris tu, pegang tangan dia. Pegang tangan dia boleh congkir dengan dia punya besi tu, supaya orang yang musuh tu tak boleh pegang, tak boleh tangkap tangan lah. Dan dia ni lebih kepada hulu-hulu di sebelah pantai timur, sebelah Patani. Dia banyak sebenarnya, hulu-hulu banyak lah. Tapi antara yang membawa betul-betul cerita tentang cerita tauhid ni, banyak boleh kita kaitkan dengan yang hulu Jawa demam ni. Jawa demam dan juga pekaka Jawa demam. Pasal dia ada bentuk kiam dan dia ada bentuk bongkok dan teling tu. Tapi ada yang macam itu juga ada, tapi ini gaya Palembang. Ini keris Palembang. Ini Palembang. Dan ada keris Bugis, ada kerdas. Kalau kita tengok yang ni, yang tiga ni, yang ini dia ada kalau tengok yang itu hulu, dia panggil hulu kerdas. Dia daripada buah kerdas tu, tapi dia ambil simbol tu. Tapi semuanya ketundukan tu tetap ketundukan. Memang satu anatomi untuk pemegang supaya sesuai dengan cara pengguna permainan keris lah. Tusukan dia macam hulunya berbentuk macam hulu pistol sikit lah. Dia ke bawah supaya sedang dalam memegang keris tu. Tapi hulu ni banyak dijadikan tunduk lah, ketundukan. Maknanya kita nak melawankan musuh, tetapi tunduk di depan Allah tu sebagai hulu, sebagai satu ibadat yang kita pegang lah. Iyalah. Jangan meninggi diri. Jangan sombong dalam apa pun. Minum. Okey. Minum.
ulu banyak dia ada macam ini pun yang abstrak juga. Tapi ni saya olah sendiri. Tapi bentuk ketundukan yang melebihan dia kan. Oh, itu engkau buat sendiri tu? Tapi sebenarnya dia olahan. Tapi kalau kita perak, dia ulu jauh demam yang bentuk panjang. Ni kalau bentuk perak lah. Dia macam jauh demam ni, tapi badan dia panjang. Okey. Ini banyak dalam perkerisan perak lah. Ini pun jugalah. Pun keris yang perak je lah. Dia badannya panjang. Kalau badannya pendek, dia macam ni. Dah. Nganu dia pendek. Oh, dia kira pengaruh negeri tu ada jugalah ya. Dalam perkerisan, keris ni juga membawa pengenalan diri lah, pengenalan kepada dia punya asal usul. Contohnya kalau keris perak, ini sampai perak lah. Dia panggil sampai lancang ataupun sampan dia perahu dia dipanggil lancang. Lancang kuning kan, kalau ada lagu lancang kuning. Tapi perahu ni ni dipanggil sampai lancang. Ini sampai perak lah. Ni pun sampai lancang. Perahu ni perak. Tapi kalau tengok ini perak juga. Perak juga. Tapi dia punya bentuk, kalau kita tengok, dia ada lekuk, lesut di sini, dan dia ada penghujung ujung sampai ni dia ada cuit naik sikit naik ke atas tu. Yang ini dia panggil sampai delik. Oh, daripada pengaruh delik. Macam ni lebih kurang apa ni? Yang itu Palembang. Sampai Palembang. Sampai itu bentuk sampai Palembang. Jadi sampai yang kalau ujung ni tari bulan macam bulan separuh. Okey. So dia ada bentuk-bentuk yang ni lah. Bentuk mewakili kepada pelambangan dan juga dikaitkan dengan perahu lah, kenderaan lah. Dan dia menceritakan tentang kedaerahan lah, mana orang pakai ni. Kalau orang tengok, dia pada mana dia ni. Gitu. Dia boleh katakan dia macam satu bab bidang keilmuan yang boleh dikupas melalui keris ni. Boleh dia menjadi cerita pegangan di dalam dia banyak. Bila engkau cerita hulu tu adalah yang mula-mula dan yang itu yang kita pegang dan itu pegangan kita ya. So teringat so rasa boleh dikaitkan dengan ungkapan tokoh ulama kita Yusuf Al-Qaradawi. Dia pernah mengatakan kekuatan itu bukan terletak kekuatan senjata itu bukan terletak pada tajamnya. Tajamnya senjata, tetapi pada hati ataupun keberanian dan keteguhan. Maknanya kalau kita pegang ataupun kita hasilkan satu keris itu, kita buat je tajam, mesti power. Tapi sebenarnya tidak. Bila kita dah pegang, kita dah isi rohani kita fahamnya hulunya apa, loknya berapa, kenapa kan. Dan macam yang ada kalimah ataupun ada huruf hijaiyah ya dalam pamor tu tadi, benda tu yang menguatkan lagi. Memberi satu input ataupun memberi satu keadaan hubungan dengan dalam melalui doa kepada Allah SWT supaya sebab pada contohnya keris ni sekadar satu ekstensi lah pada yang menggerakkan tu tangan kita yang akan menggunakan alat ni. Jadi dia satu ekstensi daripada tangan. So tetap yang pada hakikatnya tangan ni daripada orang yang memakai ni dia perlu ada keberanian, keyakinan dan mengesakan Allah meletakkan dirinya dapat dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Dia tak takut mati, dia tak syahid, dia tak satu keupayaan yang maknanya tidak menyekat atas satu menakutkan dia lah. Dia kena, betul dia katakan bukan sekadar tajam tetapi keberanian, dan keberanian tu mesti berdasarkan dengan mengesakan Allah lah. Saya mengesakan Allah ni, Allah kata janji Allah, orang yang berjuang kerana aku balasannya syurga. Maka kita ni nak syurga Allah, nak balik dapat menghadap Allah. Maka
itulah perjuangan bila kita sungguh-sungguh dapat pegang pada hakikat nak kembali kepada dia tu. So kita tak takut, biarlah aku mati, tapi kematian aku adalah satu pertemuan dengan Allah. Kerana Kita Allah. tak dia tu. Kerana Allah. Kerana Allah dan pertemuan dengan Allah tu. Pasal Allah panggil aku nak balik pada dia. Ya, Masya Allah. Jadi ini merupakan juga pegangan-pegangan dalam ni. Dan dalam ni ada simbol belalai gajah. Belalai gajah ni dia bentuk gajah, nampak? Kepala gajah ada belalai. Jadi orang Melayu ni dia kaitkan belalai gajah ni satu binatang yang membawa satu sifat gagah. Iyalah dia bosor. Gagah, satu kejadian Allah Ta'ala yang bersifat gagah. Maka ya. orang pendekar hulu balang ni dia mesti membawa sifat gagah tu sebagai satu keadaan yang nak pertahankan diri. Tapi hakikat gagah tu adalah yang milik Allah. Maka dalam kejadian dia gajah, satu binatang yang gagah. Tetapi gajah pun manusia mampu menundukkan. Ya. Begitulah diletakkan sebagai satu simbol kejadian yang gagah ni sebagai satu lambang kepada satu ciptaan, tetapi manusia dapat tundukkan. Manusia ni lebih gagah daripada keadaan tu. Dan pasal apa? Pasal dia mempunyai ilmu dan dia mempunyai keyakinan dia dengan Tuhan. Itu simboliknya gajah tu. Gajah. Dan atas ni ada duri mengkuang sebagai satu lambang yang berkait dengan tumbuh-tumbuhan berduri yang orang tak boleh pegang. Benda ni menyebabkan orang susah dan menjadi alat pertahanan juga. Kalau orang nak pegang, maknanya dia akan ragihkan tangan orang tu habis koyak rosak. Jadi satu alat juga yang akan boleh menjadi senjata kepada orang yang nak cuba nak menakak tangan orang makan keris. Lepas tu atas ni pula ada pelambangan, kalau tengok dia ada bentuk cicak. Dia kena buka lah ke pelambangan tu sebagai bentuk-bentuk yang mewakili kepada ni lah. Dia ada kepala cicak, badan cicak, ekor cicak. Orang Melayu guna simbol. Pasal cicak ni adalah satu bentuk binatang yang duduk di dalam rumah di tempat tinggi. Dan dia sentiasa tengok pada apa yang berlaku di bawah tu. Maknanya orang yang pakai keris ni kena sentiasa berhati-hati atas apa sekeliling dia sedang berlaku dan akan berlaku, supaya berjaga-jaga. Sifat berjaga-jaga tu diletakkan pada ke atas sekali keris. Mana orang yang pakai keris ni kenalah orang yang sentiasa memperhatikan keliling dia sebagai satu kewaspadaan, menjaga-jaga diri. Begitu. Itulah pegang. Dan simbol luk lah. Sebelum engkau letak tu, saya nak tanya berapa maksimum luk satu keris? Okey, dalam keris Melayu kita ada luk 3 sampai luk 9. Ganjil? Luk ganjil. Luk ni ganjil. Sebab ganjil ni pertama dari segi bentukan keris, kalau dia mati tak ganjil, dia akan menyerung, menyimpang daripada arah yang sepatutnya pada keris lah. Mana bila kita letak pegang keris tu, dia tak selari. Dia akan keluar keluar. Jadi perlu kepada ganjil. Itulah bentuk ni. Tapi ganjil tu juga membawa kait dengan pada sifat ketuhanan ya. Allah bersifat ganjil. Maka hendaklah kita untuk mengingati dia, juga kita menjadikan luk itu luk yang ganjil. Dan luk tu biasanya antara luk 3 sampailah luk 9. Tapi itu luk yang biasa. Tapi dia ada luk yang luar biasa yang tidak pernah ada yang sampai luk 21, luk 25, luk pun ada. Itu dalam kategori keris-keris yang luar biasa lah. Daripada empu-empu yang juga ada juga dengan kefahaman, mungkin satu-satu kefahaman yang dia tak mengikut apa yang dia faham. Kenapa nak kaitkan luk ni dengan berapa banyak? 21. Luk 21. Dia kait dengan 21. Apa punya 21, dia punya sama ada dia punya pegangan perjalanan dia apa dia akan letaklah pada luk-luk tu. Itu juga merupakan dia punya inspirasi untuk jadikan luk tu apa? Okey, luk sungai ni dia ni mewakili kepada liku-liku perjalanan. Ibaratnya sungai yang berliku di perjalanan, ibaratnya menyusuri kepada sungai-sungai yang berliku lah. Makin banyak luk, makin banyak liku-likunya. Makin banyaklah dia punya halangan-halangan. Sebab kehidupan ni adalah satu tempat kita diuji. Kesusah payahannya. Dan itu kalau hulu balang dia kata luk 7. Tapi raja luk 9. Raja pasal raja ni dia
kalau dalam 1 sampai ke 7 tu look 1 sampai ke 9 tu paling tinggi lah. Maknanya 9 tu raja tu kena paling banyak lah halangan cabaran dia pemerintah tu kan. Tapi ada look yang contoh look 1 dia panggil tampan teruna. Dia ada itu macam-macam dalam gaya-gaya look juga yang membawa pembawaan yang berbeza-beza juga lah. Yang langsung tak ada look pun ada. Ada. Itu keris apa orang panggil? Dalam keris ni dia ada keris look dan keris sepukal. Sepukal ke? Tapi ni alang. Tapi ni yang itu alang. Itu ni keris alang. Kalau keris sepukal ni keris sepukal. Panjang menor ya. Iaitu keris alang tu keris hukuman. Itu keris alang ataupun penyalang. Asal kata dia keris alang. Tapi bila penyalang itu hukuman untuk hukuman bunuh tu, menyalang tu ikat orang yang bersalah atas buat satu perkara yang kena hukuman bunuh, maka akan disalang, ditikam daripada dalam tulang selangka ni sehingga tusuk ke dalam jantung. Yang ini keris penyalang. Dan dia lebih daripada 20 inci lah. Dan juga orang-orang pembesar-pembesar negeri juga memakai keris bentuk alang yang begini, tapi dipanggil baur kerajaan negeri. Baur alat-alat kebesaran kesultanan, contohnya orang Sompat dia ada baur orang besar. Jadi dia daripada keris berbentuk keris alang yang beginilah yang panjang ni. Sebagai tanda diberi amanah, inilah pemegang amanah yang diberi oleh sultan untuk nak mewakili sultan kepada mentadbir negeri. Dan banyakkannya lurus, pasal semua orang yang nak menjalankan pentadbiran ni mesti lurus. Mesti menjalankan undang-undang yang lurus lah. Jadi dia banyak keris panjang yang lurus lah. Yalah, lurus, telus semua tu kena ada. Tapi ulu balang dia mesti ada look ni, pasal bukanlah mesti ada look, tapi pelambangannya pasal dia ni ada frontliner, dia yang pergi ke depan. Musuh dia akan ada. Kalau musuh ni nak menceroboh, dia lah kamu kena pergi bertahan kan. Maknanya dia kena terimalah kesusah payahan ujian tu, ibarat sungai yang berliku-liku tu. Jadi itulah. Jadi ada juga dipanggil keris jantan, keris betina. Sebab dia yang lurus ni dibangsakan dengan keris jantan. Yang banyak look ni dibangsakan keris betina. Itu panggilan lah. Panggilan pasal dia punya ialah perempuan yang lembut. So keris ni nampak kelembutan. Nampak lembut, nampak keris. Tapi bukan bermakna hanya orang perempuan je pakai keris tu. Bukan. Dia nama keris jantan, keris betina. Dan juga dua-duanya adalah alat yang ni. Dan keris betina, keris yang bereluk ni, dari segi tikamannya, bila dia punya koyak ataupun luka daripada tikaman keluk ni biasanya lagi parah. Lagi hebat. Lagi parah pasal dia setiap luk ni akan menyebabkan luka tadi makin besar, makin payah untuk nak sembuh masa koyak dia kuat. Dan keris, sifat keris ni dia tak macam pedang Jepun, kilat, licin. Dia bergerutu. Pasal dia kata keris ni dia punya akibat ditikam keris ni memberi kesakitan. Satu pengajaran supaya orang yang bersalah ataupun orang yang ditikam tu mendapat pengajaran atas kesakitannya ditikam oleh keris. Walaupun dia tak mati, tapi dia menjadi satu pengajaran. Begitulah. Dia ada falsafah, berbagai-bagai falsafah lah. Banyak lagi ni. Yang batang serunai ni dia panggil batang serunai. Batang serunai. Setiap ni, ni sampan kenderaan. Maknanya kita ni dalam kehidupan ni ibarat satu perjalanan, satu pelayaran, satu perjalanan hidup. Ni naik kenderaan sampan. Sampan kita sampan daripada mana? Dan ini dipanggil batang serunai ni, setiap batang serunai mewakili kepada jalan yang lurus lah. Jalan yang lurus, jalan balik kepada hakikat yang kebenaran, ketuhanan, kebenaran, kenegaraan, kemanusiaan. Begitulah. So dia batang serunai ni membawa falsafah. Begitulah. Cua rasa engkau dia dah menjawab soalan-soalan Cua secara automatik.
Sampai ke soalan ni akhir, iaitu kita kena faham kat sini apa nama ni, secara umumnya kerih ataupun senjata kita ni direka daripada zaman dulu secara teliti, dan kod mana pusing likunya akhirnya menuju kepada keesaan Allah SWT juga. Nak pakai, nak buat dia, tujuan dia, hiasan dia, semua menuju mengingatkan kita kepada lebih kurang bahasa mudahnya tauhid kita. Betul ya. Ada satu riwayat, hadis dari riwayat daripada Tirmizi, barang siapa mati mempertahankan harta maka dia mati syahid. Maknanya ialah reta kita ni kan. Nyawa pun reta, rumah tangga ke, barang ke apa ke, dan tanah air kita pun harta kita juga. Betul. Tapi niat dia tu macam aku cakap lebih niat utama kita tu dalam kerih tu tadi. Kan? Sungai yang lurus tu tadi, kehidupan perjalanan kita yang lurus menuju kepada Allah Ta'ala juga akhirnya tu kan. Jadi kalau kita dah pegang semua benda tu, itu dianya, mati syahid kita dapat ni, insya-Allah. Tapi itu dah juga nak membetulkan balik pegangan orang Melayu mana kita tengok balik tentang apa sebenarnya simbol-simbol yang sebenarnya telah dibuat yang dalam dijadikan dalam sebilah kerih ni membawa dapat membawa kita kepada satu perjalanan pada hakikatnya yang perkara yang benar lah, bukan perkara yang salah, supaya kita tak pergi nak membuat gunakan barang ni dengan syirikkan Allah juga dan juga perjalanan ni tak menyimpang lah. Maknanya perjuangan tu pakai kerih ni bukan dengan tujuan nak sombong, bukan apa dengan bukan nak gunakan untuk mendapat perkara-perkara yang khurafat ni, tapi dengan untuk perjuangan. Kalau balik kepada intipati kerih, kepada falsafah kerih tu, insya-Allah tak ada apa masalah sebenarnya dalam kerih. Sebelum kita dah memang sampai ke penghujung dah ni Sebelum Cua nak tutup podcast kita ni, Cua nak tanya last, apa pandangan engkau ataupun ialah penelitianku di zaman sekarang ni tentang kesedaran orang kita terhadap keris ni, yang mana-mana sekarang ni dah lebih kepada hiasan sebenarnya. Dan hiasan dan boleh dikatakan dah hilang dah sebagai senjata utama kita. Apa pandanganku kepada masyarakat kat luar sana yang ada tanggapan sedemikian? Memanglah kalau kita tengok daripada keadaan zaman semasa, pasti kita tak lagi pakai pakaian berbusana, cara pakai Melayu. Jadi kalau nak pakai ke zaman ni pun macam tak kena dengan cara berpakaian kita lah. Tapi kepahaman tentang kerih tadi, kepahaman tentang perlambangan dalam kerih tu yang orang kata menjadi pegangan orang Melayu tu, patut tetap dijadikan ilmu yang boleh dijadikan sebagai satu yang disampaikan balik kepada masyarakat sekarang ni, sebagai satu pegangan orang yang nak balik pada buat apa-apa pun tapi hakikatnya nak balik kepada Allah ni penting. Lepas tu nak kena jati diri Melayu ni, kelembutannya, ketundukannya nampak senjata tapi berlembut, beralun, besi yang kerah tu dijadikan berliku-liku beralun, tak macam senjata-senjata yang kerah yang nampak macam tegak je, tak ada apa. Dia penuh dengan nilai-nilai kehidupan yang boleh katakan kita tengok tadi, kita rasa bukan sekadar kita ini senjata tikam, bukan, dia ada banyak cerita dalam dia. Dan itu boleh kata memberi kesedaran kepada orang-orang kita, keilmuan, mana nilai hakikat, nilai yang keelokkan kebaikan yang dalam kerih ni patut dijadikan sebagai satu keilmuan yang dapat disampaikan balik nilainya kepada orang-orang generasi yang akan datang ni, dan juga dapat orang-orang tadi melihat kerih ni sebagai satu maknanya pesanan, satu pengajaran, satu kitab yang menceritakan penceritaan tentang satu pegangan, satu nilai jati diri orang Melayu. Perlu dibawakan balik kesedaran tu, walaupun dia bukan lagi pakaian, tapi dia tetap satu lambang yang boleh diambil iktibar atas dia, dan boleh jadi manfaat lah, boleh manfaat. Dan lepas tu saya rasa juga lah, yang rasanya contohnya lah ada Ustaz Abdullah Amin yang baru ni, ada satu orang ustaz yang ambil berat atas tentang
apa orang Melayu buat. Ya, tahu. Saya rasa peranan ahli agama pun penting. Itu sangat penting. Kalau Betul. orang Melayu, orang sekadar hulu balang, sekadar ni persilatan je yang dia kadang orang kata iya ke silat ni aku tak percaya lagi. Tapi kalau ulama cakap, contohnya lah kalau kita nak buat ni di bawah Jabatan Agama Islam, Maib buat, ini ada antara usaha terbaik lah. Pasal Maib Majlis Agama Islam Perak ni cuba dah nak menjadi satu badan ulama yang nak menceritakan tentang apa juga tentang kebaikan dalam alat Melayu dapat dicucikan balik, dapat dijernihkan balik dalam positif balik dalam masyarakat Melayu lah, yang seterusnya dapat menjadi iktibar lah pada masyarakat Melayu akan datang. Tak takut kerih, malahan dapat mencintai kerih pasal ada satu nilai yang amat baik. Masya Allah. Kerih itu sendirilah. Itu dia. Kita puji engkau tindakan ataupun usaha daripada pihak UPSI sendiri, Universiti Pendidikan Sultan Idris, kerjasama dengan Maib ni untuk memartabatkan balik warisan kita. Macam engkau khabar tadi, kita nak clearkan. Jangan ada stigma yang tidak sepatutnya kepada warisan kita yang kita dah ungguli bertahun-tahun. Ungguli dahsyat. Tapi satu yang engkau sebelum lah ni nak khabar, kalau kita tengok sekarang ramai orang dah jadikan kerih ni hiasan kat dinding, atas TV, atas radio apa. Mungkin kita tengok indah, memang indah. Bukan mungkin lah. Kalau kita teliti seni daripada hulu sampai ke hujung, cantik, boleh hitam, boleh pula kuning ke apa ke, boleh besi ke emas ke apa, perak kan. Tapi jangan sampai kita buka dia. Kalau kita buka dia kan, itu yang menjadi lambang kekuatan kita. Tapi orang kita hari ni hanya melihat cantik. Itu yang kita sampai kita lupa dalaman dia tu. Yang cukup hebat, cukup ada makna dia yang cukup mendalam kan. Okey engkau. Rasanya engkau kita sampai sini je. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas perkongsian engkau, kesudian engkau, perkongsian engkau yang sangat rasa sangat bernilai. Kalau kita ikutkan koma tak habis. Tak mau sejam dengan engkau, Raja Syahriman kita ni kan. Dia mau sebulan. Jadi engkau akhir kata mungkin ada yang, kalau ada yang tengok ni berkenan nak kerih ke macam mana, engkau boleh dapatkan dengan engkau? Ke macam mana? Tak payah saya pun bukan pembuat keris penuh masa. Cuma kalau tapi dapat tu sebenarnya sekarang ni banyak lah kita boleh dapat kalau cari online apa. Cuma kalau dengan saya tu nak dapat kefahaman boleh. Supaya dapat meletakkan balik asas pegangan. Tapi kalau buat keris ni pasal apa ada bidang seni arsha, seni apa buat. Saya buat ni yang keris ni khusus tertentu lah. Bukan macam kita buat dari segi profession untuk pekerjaan semasa. Okey. Tapi kalau kamu rasa nak tahu yang lebih lagi, insya-Allah mungkin pihak UPSI dan juga Maib boleh adakan satu dokumentari yang khusus selepas ni yang panjang. Kamu boleh dapatkan info yang lebih menarik daripada Raja Syahriman kita. Insya-Allah terima kasih banyaklah engkau sekali lagi. Sama insya-Allah. Semoga engkau dikurniakan kesihatan yang baik untuk meneruskan lagi hebahan yang tak ramai orang tahu ni berkaitan dengan kerih kita. Ingat koma, jaga warisan kita, jaga budaya kita, jaga adat istiadat kita. Yang paling penting jaga agama, dapat semua insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.